Inilah dia cara aku casting udang menggunakan mesin spinning. Cara yang simple, senang untuk korang guna dan praktiskan. Kau tengok ni. Makan lagi kan? Makan lagi. Dah makan kan? Cara ni semua orang boleh pakai. Macam mana aku buat? Ni aku bagi tahu korang. Macam mana kalau aku pakai udang, aku nak belajar, aku longgarkan drag. Ni ketat sangat, aku longgarkan lagi. Biar apa? Biar aku gulung, ikan makan terus pergi, baru kita ketatkan drag. Jadi macam mana Meh aku tunjuk? Lah aku terangkan sekali lagi. Caranya kau longgarkan je drag kau. Longgarkan. Jangan sampai cap drag tu tercabut. Kenapa buat macam tu? Bila ikan makan, tali tu pergi. Sebab kita bukan pakai BC. Kalau BC, kita boleh tekan thumb. Kalau spinning, kita tak sempat nak buka bail arm. Jadi macam ni lah. Makan. Makan. Alamak. Makan pula. Nampak tak? Dah rabut ataupun terlepas dah ikan tu. Sebab apa? Kita tak sempat nak bagi tali tu, nak bagi ikan tu kemam, udang tu betul-betul. Jadi bila kita longgarkan drag kita, ikan makan, tali tu pergi senang, lepas tu baru kita ketatkan. Macam mana ni kau tengok ni Makan lagi kan? Makan lagi. Ada ke? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada kan? Makan lagi guys. Taiwan lagi. Itulah cara macam mana aku pakai udang. Kita longgarkan drag, dapat baru kita ketatkan drag. Itu cara aku main udang. Mantap. Dan kali ni aku strike ikan jenaha guna teknik yang sama juga geng. Aku karau, lepas tu dia makan, dia keluar, aku bagi sikit, ketatkan macam aku buat tadi. Cuma aku tak sempat nak rekod awal-awal. Kau layan aku tarik. Hera Pro beraksi. Makan. Tolong tarik Yan. Tarik leader. Yes. Dapat bunga guys. Alhamdulillah naik juga jenahat geng. Dan itulah cara macam mana aku main udang menggunakan spinning, gunakan teknik casting.